Guys, sekarang kita dah berada dekat kolam 2. Kita nak buang ikan tapak. Belanja awal 250 ekor untuk buka besok Isnin, Monday Blues. Monday Blues Besok berapa bulan? 28 28 kot. Jom kita tengok. 250 Rai. Dua 250 kan. Buka besok. Padu dan tak lupa juga. Dan bila esok. Video berapa Jas? 2,400 campur 2,700. 2,700 lah. 400 campur 300. 27. Kamis ni kalau tak jadi pecah tabung kan? Tak. 3,000 tak pecah hari. Yalah bos cakap suka hati lah dapat pecah ni. 250 ekor. 250 ekor. Bintik bernilai RM2,700. Kami 3. Satu bulan. Mati dah nak. Satu pecah. Ada ke? Dah pecah lagi. Habis tu air rabu macam? Rabu tu tak tahu bos ni kalau dia pecah rabu. Ataupun dia boleh stay lagi di musim. Dia akan stay. Dia stay bawa ke jahat. Biasa macam tu dia. Maknanya dia nak bagi orang kait guna kait. Alright. Sikit kata-kata untuk Monday Blues. Itu saja informasi Wak Jan nak bagi tahu pada korang. Kolam 2 kita dah lepaskan ikan tapak sebanyak 250 ekor menanti korang untuk Monday Blues. Okey? Jom sekarang kita berhibur kat kolam 1. Let's go. Okay guys, dah berakhir dah sesi yang pertama hari ni. Alhamdulillah open house berjalan dengan lancar guys. Ramai hari ni yang berpakaian baju raya. Alhamdulillah, terima kasih kerana support guys. Ini merupakan tradisi setiap tahun di mana Kolam Kampung Delik akan mengadakan event yang macam ni lah kan. Dan tahniah kepada yang menang kan. Yang tak menang dapat top 5 tu tak mengapa. Jadi korang walaupun tak berpelengkap, ada baju saja kan, pun okey, dapat gagal raya kan. Okey, tapi sebelum tu, sebelum Wak Jan ulas lebih lanjut, okey, kau dah tengok video kat depan tadi tentang pelepasan ikan sebanyak 250 ekor untuk buka kolam 2 besok. Besok tabung bintik kan 2,700. 2,700 kan. Siapa yang naik kapur bintik besok, bintik yang pertama 2,700, yang kedua, ketiga 300. Lepas tu kalau sekali lagi pada hari Khamis, nilai dia akan menjadi, kalau tak naik besok lah, dia akan naik lagi 300. Mana Khamis nanti 3K. 3K tu tak naik, maka akan berlangsung sesi pecah tabung pada hari Sabtu ni kan, InsyaAllah. Okey, jadi yang korang perlu tahu, ikan tapak kita dah belanja awal. Okey. Sekarang ni kita ulas pasal kejadian hari ni. Alhamdulillah guys, hari ni ramai yang datang ke rumah terbuka Kolam Delik sambil memancing, sambil berpakaian raya untuk menghidupkan suasana raya guys. Hari ni Syawal yang ke-28 kan. Kita ada macam-macam makanan kan. Jadi wakil pada Delik kan, minta ampun, minta maaf sekiranya ada terkurang ke kan, apa ke kan. Jadi kami daripada pihak kolam minta ampun, minta maaf banyak-banyak kan. Jadi apa pun memang meriah kan. Memang meriah hari ni. Wak just buat live sekali dengan ni cover YouTube kan. Kalau kau dah lama tak tengok Alfonso pun ada pagi tadi
Dia ada dengan family dia datang. Hari ni Wak Jamil tugas masak lori. Semua hari ni masakan semua delik yang sediakan lah guys kan. Kartun masak, sendiri masak kan. Dan alhamdulillah mencukupi kan. Sampailah sekarang, kalau kita tengok sekarang jam dah pukul 6 lebih. Pukul 6 lebih pun kan masih ada lagi yang memancing kan. Makanan tapi dah tinggal sikit lah kan. Jadi terima kasih lah guys pada korang yang datang. Dan ikan pun alhamdulillah bagi kerjasama yang padu jitu di sebelah opening kan. Sebab hari tu Khamis kita dah lepaskan dulu tapak sebanyak 316 ekor. Pukul 11 pun bos sendiri belanja lagi kan. Sebab nak meriah, nak nampak dia meriah kan. Dan cabutan bertuah tadi disponsor oleh ada sponsor dia cabutan bertuah tu ada 15 cabutan. Kita ada 3 ring, 2 rod rentaka yang disponsor oleh ada Amba kan. Dia tak nak sebut nama kan. Lepas tu daripada Delik pun ada, daripada Alan pun ada, Bos Alan kan. Untuk korang lah guys kan. Itulah kemeriahan rumah terbuka Delik hari ni. Alhamdulillah berjalan lancar kan. Kalau mana kita ada terlepas pandang dan sebagainya kan, minta ampun, minta maaf banyak-banyak lah kan. Sebab banyak-banyak tahun ni yang paling sampai tadi lajak kan. Padahal kita dah awal nak buat nak umumkan yang Great Raya kan. Sedangkan kita dah cakap top 5 kan. Nombor 1 500, nombor 2 400, nombor 3 300, nombor 4 200, nombor 5 100 kan. Top 5 kan nombor 5 100. Yang nombor 5 ni guys kan, pasal ramai sangat yang pakai baju komplit tu dengan berkasut komplit lah kan. Cuma yang menang ni ada pencapal kan. Jadi yang tempat yang kelima ni bos Seri terpaksa tambah lagi sebab ramai yang kedudukan kat 5 ni tau, yang untuk dapat duit raya 100 ni kan, 15 orang. 15 lagi bos Seri tambah. Yang memang yang pakai baju Melayu saja, yang tak lengkap memang ramai kan. Tapi yang kedudukan dia dekat top 5 ni, top 5 ni guys, biasa kita satu je top 5 ni kan. Tapi bos Seri terpaksa tambah lagi 15, menjadikan 16 kedudukan yang nombor top 5 yang dapat duit raya 100 ni kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada korang yang support guys kan. Nampaknya dari 1 tahun ke 1 tahun ni memang sangat-sangat luar biasa lah. Okey, apa pun Wak Jah tak nak cerita panjang. Korang tengok video hiburan yang Wak Jah sediakan ni sikit. Rumah terbuka Kampung Delik Fishing Park tahun 2025 guys. Alhamdulillah, dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin guys. Korang layanlah video ni. Layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. So hari ini 27 hari bulan 4 tahun 2025 bersama dengan hari Ahad. Hari ini merupakan Syawal yang ke-28. Hari ini open house, rumah terbuka kolam pancing Kampung Delik Fishing Park kan. Tu tempat khemah nak letak makanan semua kolam buat sendiri kan. So sekarang ni pukul 8.45 kan. Kita nak tengok kehadiran player-player nanti dalam pukul 9.30. Tapi separuh dah sampai kat depan. Pasal Wak Jah datang ni semua dah ada kat depan dengan berbaju Melayunya kan. 9.30 dia orang akan masuk guys. Okey. Korang tunggu. Nampak kat tempat parking nampak. Luar biasa Pak Abu tempat parking. Nampak tu, berbaju Melayu kat tempat parking tu. Ini orang rumah betulkan samping. Asal. Ada kita tengok kat sini. Tempat makan. Ada separuh main baju biasa. Ada separuh yang dah pakai baju Melayu. Kejap lagi 9.30 juga. Okay. Sabar. Kedai tu tak?
Luar biasa. Ni Hulu Balang luar biasa Jangan main baju raya satu shoot Dasar. Ha? Minum baik. Oh, tu bang. Luar biasa Oh, luar biasa nampak tu. Steady. Ini rakaman kat luar guys. Rakaman kat luar. Tengok. Buat setik. Oh, steady lah. Tengok kat luar nampak tu. Fuh, pendekar mak. Luar biasa. Kita rakam kat luar ni guys. Tengok akak tu. Steady lah. Open hop betul lah. Waalaikumsalam. Siap Oh, steady. Tengok. Oh, ini bawa merdeka. Ini pun tengok YouTube ni. Tengok YouTube nanti malam Iyalah. Otai mak. Tengok. Kau tengok Twin, nampak? Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa Pak Abu. Dah start kau ni. Nampak? Open house betul ni. Tengok. Hulu Balang pendekar semua mak. Kita tunggu sekejap lagi kolam buka. Sabar. Tengok mana dia pergi. Tengok nak cari naga ke? 4,000. Mamat ni tak siap lagi. Bakar darah. Saya mengunjungi customer. Oh, luar biasa Pak Abu. Tengok tu. Semua bukan biasa-biasa mak. Jangan sarapan tu guys. Sarapan tu kat sini ada tempat sarapan. Nampak? Selamat Hari Raya. Kejap lagi 9.30. Saya nak view. Nak view. Benda dah ada. Nak buat masak lori Siapa masak lodeh Pak Jah? Kena kat Order serobot. Pintu dah buka. Pintu telah dibukakan. Itu dia. Ni dia pakai baju raya je guys. Hai. Ni bukan biasa-biasa Pak Abu. Bukan biasa-biasa. Nampak tu. Sini Pak Abu, sini. Luar biasa. Pintu bos dah buka. Tu dia. Sini. Sini. Tengok lecak tiap. Ya. Alhamdulillah tuan, sihat. Nampak tu. Tu dia Mak. Hulu Balang dah masuk. Waalaikumsalam. Ya, terbaik. Baby kau pakai apron. Ya. Asal pakai apron aja. Apa nak buat? Rambut siap bonding Rambut bonding tak boleh tahan tu. Macam wajah wajah. Satu lagi. Sabar. Sabar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Steady. Tu dia. Melayu. Selamat Hari Raya. Pendekar dah masuk guys. Kita tunggu kejap lagi. Kejap lagi buat jasuluan korang dekat ni kan. Diorang tengah masuk pergi sana. Nampak tu. Yang pergi sana lah. Tunggu sabar. Ya. Ada banyak ke lah?
Kau ada rock. Oh, dahsyat. Dahsyat, Mbak. Oh, luar biasa Pak Abu. Mbak. Nampak? Luar biasa. Ya. Oh, steady lah. Ya. Terbaik. Minit lagi kan? 2 minit lagi. Ni, doktor mana? Nampak? Kerana doktor ada, Bos Hedi ada. Sempat lagi kan? Ada Alfonso di Abu Ghera pun ada. Nampak? Tengok, wak kerapu saja jadi apa? Luar biasa Pak Abu. Luar biasa Pak Abu. Kau tengok pendekah ni kau tengok tu. Kejap lagi wajah bawa pusing. 50k aku pusing. Tak ada 50k aku tak pusing. Okey, kita tengok kat sini. Wajah tunjuk korang daripada sini dulu kan. Oh, sakit kat tengkuk aku letak ah. Tu dia daripada kolong 1, kolong 2, 3, 4. Nampak? 5, 6, 7 mak ada guys. Sana 8. Macam buluh. 9, 10. Nampak? Nampak dia dah get ready guys. Kau kena bagi aku jalan tu, aku nak buat rakaman. Bagi rakaman. Bagi aku jalan atas ni. Okey, Bos Hedi akan tekan lonceng. Tu dia. Itu dia guys, Samad memancing. Oi. Samad memancing. Tadi kejap awak jawab aku pusing. Sabar, kita tunggu dulu. Ada strike. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Tu dia. Oh, dia jack je buah kedua. Buah kedua jack sana. Sibuk sebelah sana. Sebelah sana sibuk. Belakang. Strike, ada strike kat belakang. Sini tak nampak lagi. Sabar, kejap lagi wajah bawa korang pusing. Satu kolam. Pendekar nak mancing tu. Bukan biasa-biasa. Tengok, 4 ada. Oh, 4 ada. 4 ada. Wajah buat kau pusing. Nama-nama bolongan tu dekat 4. Oh, makan. Ada bunyi kat sini. Oh, aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Oh, akhirnya kekecewaan. Please try again. Oh tu. Steady lah twin. Come on. Oh, steady Pak Abu. 16. Jaga belakang. 16. Oh, bocor. Tak nampak side lagi, nampak. Oh, dah naik. Oh, naik dah jenak dia. 13 tadi nampak. Mana lagi sebelah ni? Susah aku nak fokus lah dua kamera. Mana aku menyaksikan? Adakah alat bang? Kalau baling tengok belakang bang Kerapu. Okey, steady. Kerapu bintik Pak Abu, kerapu bintik. Tu dia kerapu bintik. Okey, buat jabak korang jalan. Kita pusing jalan. Kita pusing jalan. Kita pusing jalan. Kau tengok Amir. Amir serba biru naik lah. Luar biasa Pak Abu. Luar biasa Pak Abu. Steady lah. Kita cari strike. Kita pusing. Kau tengok tadi yang twin. Kalau kau tanya aku siapa yang naik ikan, aku pun tak tahu. Oh lama. Luar biasa Pak Abu. Alang soge. Jalan je lah. Oh, buah kedua ni kau tengok. Alah, putus pada muka. Oi. Kerapu. Bukan naga. Seri Pak Abu. Adakah dia berjaya? Jaga. Laluan. Ni adik naga nak naik. Steady Pak Abu. Luar biasa. Tak naik lagi guys. Dia binatang ni. Dia.
Lihat binatang ni lihat. Binatang ni lihat Pak Abu. Kiri jauh. Amir terlucut pula. Bagi laluan. Kat mana tu? Mengecek ke mana? Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Masih lagi ke kanan. Oh, jenak saiz. Oh, bukan kapu Bukan kapu Pak Abu, bukan kapu. Lama ni. Oi, saiz lah meh. Okey, kita jalan. Kita jalan terbaik bang. Teruskan perjuangan. Ni kapu. Laluan. Sudah tukar. Lambat pam Sudah tukar. Sudah kacil Sudah lambat tukar lah. Mun, tepi sikit Mun. Saya mau jalan. Jalan. Kita tengok hulu balang beraksi hari ni. Itu dia. Oh, tengok abang ni dah naik. Oh, alamak. Akhirnya kekecewaan. Please try again bang. Try again. Itu dia. Nampak? Oh, kau tengok nampak tu. Oh, luar biasa Pak Abu hari ni diorang semua. Luar biasa. Oh. Wajah bawa kau jalan. Alamak ada strike pula. Alamak, ngam-ngam lah. Kita datang kat Panglima strike lah. Steady lah. Aksi yang mendebar. Akhirnya kekecewaan. Please try again Please try again. Oh, meriah lah. Dekat depan dah meriah nampak. Mana kau nak lagi? Pusing. Kita pusing Pak Abu. Bukan. Tu dia. Steady Pak Abu. Steady Pak Abu. Oh, sebelah sana ada strike. Bergelimpangan ikan Alamak. Oi. Itu dia. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Adakah dia berjaya? Masih dalam pertarungan. Ikan memberikan sikit tentangan mengelecek ke arah kiri. Hui. Terbang. Silverstone. Itu dia. Tak nampak lagi. Tak naik lagi tu. Liar betul binatang tu. Mana dia? Belum lagi. Oh, lama. Steady Pak Abu. Oi. Berpakai dengan apron Ada peminat kan Ada peminat kat sini bukan biasa-biasa peminat Alamak lu Oh, ini dia Abang Jamil kita beraksi. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Ikan masih lagi memberi sikit tantangan mengelecek ke arah kiri. Masih lagi ke kiri Pak Abu. Itu dia. Player tu bertahan dan mengepam. Okey, jalan bang. Line clear. Steady Pak Abu. Mana? Kat belakang aku berkicap sekejap lagi ni. Kat belakang. Alamak, sana naik lagi. 14 naik dah. Okey, kita tengok abang ni dulu. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Sana ada bunyi orang tarik ikan. Alamak, dah tarik Tak apa, kita pusing. Ada yang benang putus nampak kedabak. Abang menjahit bang. Abang ni menjahit guys. Sabar guys. Abang ni menjahit. Relax, tenang. Wah, kat sini warna-warni. Alamak, ada strike lah. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Itu dia, ikan masih memberi sikit tantangan. Adakah dia berjaya? Banyak strike Pak Abu. Strike banyak ni, strike Pak Anu. Dia belanja lonceng. Guys. Binatang apa? Terbang binatang tu. Silverstone dah kelihatan. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Kejayaan guys. Aku terpaksa meninggalkan area ni. Tengok, bukan biasa-biasa guys. Bukan biasa-biasa yang hadir ini abang. Ada pink, ada kuning. Nampak ya sebelah sini mak. Peminat semua banyak sebelah sini. Okey, kita pusing. Kita tinggalkan ruang ini. Mana? Belum. Belah belakang kan, belah belakang. Tengok akak-akak ni mak. Meriah guys. Tengok adik-adik ni mak. Steady lah. Steady Pak Abu. Ya, sama tuan. Dia main hero kat sini. Okey, kita pusing. Tinggalkan dia orang guys. Kita pusing. Wijay cari naga. Alamak, dia buat orang takut lah Wijay ni. Naga hari ni bernilai 4K guys. Siapa yang berjaya mendaratkan naga yang pertama akan membawa balik 4K. Tengok abang ni steady lah. Berkaca mata, segak bergaya. Nampak tu? Cari naga
Abang menjahit ke bang? Abang ni awal-awal menjahit guys. Sabar bang. Abang ni nak steady ni. Berkicap duduk belakang ni. Panas. Cahaya atuk naik tengok guys. Serba putih dengan kasutnya. Terbaik lah. Terbaik. Gimana kita pusing? Kita pusing. Ada. Bawa ikan kat situ. Nampak? Steady abang ni. Panglima hitam lah. Oi. Berkicap. Steady Pak Abu. Steady. Boleh tak apa, tak ada masalah. Inilah hulu balang nampak. Dengan capal je komplit nampak dah. Dapat pula ikan. Steady Pak Abu. Itu dia, kita bagi dia buat satu lontaran. Okey, cantik kita dengar. Berkicap leh. Hei! Hei! Aduh, nanya. Oi, sana ada strike Pak Abu. Oi, pergi sana kejap, pergi sana. Aku tengok cahaya atuk. Sorry, cahaya atuk. Cahaya atuk. Datang balik guys. Kita datang balik. Itu dia. Aksi yang menebarkan dalam pertarungan. Serba putih hari ini. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan binatang apakah itu? Belum kelihatan. Itu dia. The Tanggok Girl is coming. Tanggok Girl akan cuba membantu. Itu dia. Kocakkan dah kelihatan. Itu dia. Akhirnya Jenab telah ditewaskan. Alhamdulillah. Kejayaan. Size guys. Wow, size Okey, kita tinggalkan. Kita tu pergi tempat lain guys. Ada lagi strike kat sini Pak Abu. Pak Abu ni pula tengah berentap. Itu dia. Dalam tarungan. Aksi yang menebarkan. Itu dia. Ikan masih lagi memberi sikit tantangan. Dia mericik ke mana? Ke kanan, kiri kanan. Kocakkan. Silverstone. Tak nak menyerah kalah binatang ni. Abang ni bawa ikan pada mana tu? Steady lah. Tak boleh lama guys kat belakang. Kita berkicap. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Okey, kita cabut. Ini tempat banyak panas. Masaklah. Kawasan belakang, kawasan panas guys. Kita pergi kat sana. Ada strike guys. Ada strike. Korang dapat tengok strike. Bagi aku 50k. Tap skin guys. Tu nampak tu. Meriah. Meriah sana. Kita tengok kat sini. Dalam tarungan. Itu dia. The Rock is cooking. Dalam tarungan. Kau jangan kau buat semak. Aku boleh tak? Sekejap boleh. Ya baik. Akhirnya kejayaan guys. Alhamdulillah. Bergelimpangan. The biawak man. Dia touchy man. Terbaik. Uncle suara Belum uncle tak apa. Baju kuning sana ada strike lah. Baju kuning ada strike lah Pak Abu. Steady lah, bergelimpangan lah ikan dia orang ni. Nanya Pak Abu. Akhirnya Abang Jamil telah berjaya menewaskan Silverstone. Serba kuning Abang Jamil hari ni. Serba kuning. Kuali kejap lagi. Sabar, tenang. Satu round pusing. Kita satu round pusing. Alamak, bang sabar bang. Jangan menggigil menjahit tu bang. Jangan menggigil menjahit tu. Jangan menggigil. Menjahit pula ikan ni buat hal lah. Ikan buat hal lah pula kan. Dan ni pula dia menjahit kan. Sabar je. Sabar bang, tenang bang. Relax. Lain dah siap, tinggal kuah masak lodeh je lontong dah. Okey. Kita pusing. Kita tengok abang yang bertatu juga hari tu. Nampak tu, bukan biasa-biasa. Abang Jamil. Ini air macam-macam. Lemang ada, ketupat ada, kuah kacang, rendang. Tinggal masak lodeh belum siap Masak lodeh belum siap. Sabar. Tenang. Penat aku berjalan lah. Penat berjalan guys. Bawa korang ni kan. Tengok sekali kita boleh tengok. Sana ada strike lagi. Okey. Wajah fokus korang kat sana. Kolong 12 ada strike. 12. Mana ikan tu? Tak nampak lagi. Player makan baju warna hitam. Tu dia. Dah naik dah. Alhamdulillah. Silverstone. Okey. Kita tengok kat sini pak. Steady. Cikgu kau nak. Bukan biasa-biasa Pak Abu. Luar biasa hari ni. Luar biasa. Tak apa bos. Baling bos. Okey, steady. Korang tap skin lah guys. Penat buat jalan ni. Kau tengok abang ni. Dua kamera ya. Luar biasa Luar biasa Pak Abu. Steady Pak Abu.
Abang Jamil bersongkok tinggi. Oh, sana ada strike yang kat depan sana. Buah kedua. Oh, dah naik dah. Sabar. Kita pusing kat sini. Kau tengok J-Knob dia nampak. J-Knob dia guys. Luar biasa guys. J-Knob dia bergelimpangan lah binatang. Dekat atas ni. Kita cari ni. Kita tengok abang ni baling. Yes, steady. Botak ni apa hal pula. Nampak abang ni rambut sampai putih menunggu strike. Steady. Oh, dia oh. Garu. Garu. Siapa depan tu? Doktor strike. Doktor Ahmad Ilham. Doktor Ahmad Ilham strike kat depan. Itu dia guys. Strike. Doktor strike. Woi, alamak sebelah ni John. Buah kedua. John sebelah ni strike guys. Aksi yang menebarkan dalam pertarungan. Aku terpijak ikan lah. Jangan sepak ikan boleh lah. Dalam pertarungan guys. Itu dia. John beraksi. Kocakkan. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita nantikan. Itu dia. Oh, dah 5 ekor John. Okey John dah boleh balik. John Kasingki dah boleh balik. Sabar je. Kena Belum lesen. Alamak tu. Mana tu? Aduh, nak tunggu. Habis ni bergelimpangan binatang ni. Isu boleh tahan juga lah. Super coklat abang ni hari ni Kembung, alamak. Kembung madu lah. Kembung madu takkan tak ambil tau. Oh, ikan kat depan tu. Kembung madu Kita tinggalkan dia orang guys. Panas kat sini guys. Panas. Kat depan sana dah naik atas jembatan lagi buah kedua. Buah kedua tu atas jembatan lagi. Come on, last strike lagi kat sini. Mana? Steady. Siapa lagi telefon? Jangan telefon boleh tak? Orang tengah buat kerja tu sibuk telefon. Aduh. Orang tengah buat kerja sibuk menelefon. Memang aku tak layan lah. Orang tengah buat kerja dia sibuk telefon kan. Kau tengok ada strike lagi guys. Ada strike lagi kat sana. Dalam sarungan. Itu dia. Prof Rahmat ada strike. Dua handphone aku nak kontrol dan nanya lah. Dua handphone nak kontrol guys. Tanya guys. Prof Rahmat ada strike. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Dah semakin hampir melandut hujung road. Itu dia. Kocakkan jenahak dah kelihatan. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Kita pusing lah tengok Panglima sebelah sini. Bukan biasa-biasa. Otai kita beraksi hari ni. Oh, dengan sampingnya nampak tak? Sebeping terbaik. Oh, cantik Pak Abu. Ni otai delik. Otai orang lama. Assalamualaikum Otai. Sihat Otai? Selamat Hari Raya. Oh, cantik. Beraya nampak tak? Abang yang cukup sigak nampak. Bersamping di atas bahu kan. Bukan biasa-biasa. Kita pusing. Satu kolam. Berlendir berkicap aku dah ni. Keris pun ada. Lama. Capai. Capai komplit lah Pak Abu. Nanti kita tunggu juri Kita tunggu juri buat pemakahan. Daripada sini kita zoom kejap. Kita zoom sini. Buah kedua. Buah kedua. Nampak tak? Campur buah longan. Tengah masak bang. Tengah masak lagi kejap lagi. Saya nak habis satu kolam ni. Okey, kita pusing ya. Kita nak kena tengok hulu balang yang hadir hari ni. Bukan biasa-biasa nampak tak? Nampak ada supporter. Abang bawa supporter guys. Bukan biasa-biasa. Abang bawa supporter terbaik. Kita pusing lagi dan lagi. Dah ada. Otai, sihat Otai? Selamat Hari Raya. Otai nampak steady. Kita pusing guys. Tengok adik ni bukan biasa-biasa nampak tu. Pendekar kecil nampak tu. Nampak bertanjak semua. Terbaik lah. Alamak apa hal pula ni? Dah tangan tu pun boleh mancing lagi. Ya Allah. Kau tengok buah kedua. Tengok buah kedua tu. Tengok. Kena scam ke?
Ha ha ha. Kena scam Alan. Ni apa abang tangan bang? Jatuh motor. Boleh kau awak tu? Boleh lah sini. Boleh kau. Alah, hai, dia macam-macam lah. Dia orang semua luar biasa guys. Kita ucapkan tahniah kepada fighter-fighter yang hadir hari ini, pendekar-pendekar Hulu Balang, Kolam. Wajah dah buat pusing orang. Nampak, aku dah pusing orang satu round. Nampak. Kau tunggu, wajah nak masak dulu, siap kan. Kejap lagi tak siap, aku main kurang masak lori. Nampak. Doktor pada saat kita dah nampak dia strike. Strike doktor tadi Oh tadi ya. Tapi kita tak sempat kejar ikan. Tak nampak kejar ikan Tak sempat kejar ikan, tak apa. Tidak menjadi masalah. Kita mainan dia lain sikit. Lain sikit doktor Depan ni cari kerapu. Oh lah, luar biasa dia cari kerapu. Doktor cari kerapu. Abang ni mancing tak abang ni? Oh, tak mancing. Abang ni tak mancing Oh, kartun super putih ni. Ha? Cakap dengan lewat jas. Last minum teh oi so. Okey. Sama. Oh, dah pusing ah. Penat. Aku penat. Luar ni je. Berkicap belakang. Oh, dia orang tak peduli kat belakang tu. Wijay maintain je kulit dia. Naga tu, solar. Oh, solar. Oi, apa ini? Alamak, solar jangan tarik tu naga solar. Laluan itu naga jangan tarik solar. Alamak. Bagi ruang. Alamak, dia nak pecah tabung. Oi. Agak-agak tiger je lah. Tiger naga. Tiger, nasib baik tiger. Nasib baik tiger. Ini 10 kilo atas ni. 10 kilo atas. 10 kilo atas ni, nasib baik. Sabar. Tangguh. Panggil tangguh, man. Jangan macam tu. Alamak. Sentuh lagi. Okey, tak apa, bukan naga, tiger. Tapi tiger 10 kilo up tu. 7 bulan lebih, berapa bulan? 300 dalam tangan lah kan. Bukan naga guys. Masih selamat lagi, tabung 4,000. Tabung 4,000 masih selamat lagi. Bukan, lucut. Ni Alfonso mem. Tolong wajah lagi. Kejap lagi guys, sabar sikit lagi. Wah, berasap lah. Steady. Kita sekarang pusing dengan juri ya. Dengan juri. Ada aerodental ke apa? Tegak aerodental. Suka tinggal lah, kau nak tegak boleh. Untuk tu aku cover ni. Ambil gambar. Sakit-sakit pun support Nama bagi nama angkat tu nama sakit. Steady lah. Okey. Tangan apa? Tangan 2 diikat aja. Dia steady kau tengok. Boleh kayu. Walaupun tangan sakit masih mancing. Okey, ambil gambar lah, ambil gambar. Baju kuning, kejap abang, baju kuning. Pahlawan Melayu kita. Pahlawan Melayu kita. Nak nombor sekali. Nombor tadi. Nombor sikit. Tak, kalung tu memang emas tu. Memang kayu. Bagi abang yang lalu. Terima kasih bang. Alright. Kalau boleh pakai cermata tu bang, nampak smart sikit. Oh, steady Pak Abu. Adik pun boleh berdiri. Adik berdiri sebelah ayah. Mana mancing. Tak gambar. Awak tak mancing? Okey, ambil tu. Adik tu pergi. Adik dia berdiri dek sini. Tengok belakang acik ni. Oh. Luar biasa. Memang topi ni ada jambul-jambul sini. Ni. Nombor 322, nombor 3. Okey, tak apa tapi boleh. Dia pakai ada support. Support. Dia pakai songkok tu aja. Ini siapa ni? Eddie Nenas. Eddie Pineapple. Luar biasa juri semua. Juri memang ada. Luar biasa. Nombor tiket bang?
Abang tunjuk sini muka bang. Handsome sikit bang. Alright, kena gambar. Support sikit bang Okey, cantik. Terima kasih bang Terima kasih support. Okey, abang tengah menjahit ni dulu Kak Tun. Demo nak pakai baju raya tu mana ni? Abang yang tengah menjahit ni Kak Tun. Yang tengah menjahit ni dulu. Tak, memang tengah menjahit pun kan. Real ni. Dia Yang lelaki lah ya. Nombor tiket mana bang nombor tiket? Cantik. Ni ada hadapan ni. Ada cat. Slipper pun slipper. Lelaki tak gambar ya. Kasut hitam, kasut hilang. Oh ni kau boleh. Okey, senyum. Cantik. Okey. Dia punya samping pink kena mention. Yes. Terbaik. Samping pink ni mahal. Okey, nama. Ni orang Terengganu. Okey, cantik. Betul bang, Terengganu bang kan? Terengganu kan? Perak. Untuk ambil duit lagi kat depan. Bagian pompa ni penentu Dah bayar. Samping ni memang sengit sikit. New design. New design. Otai 189. Alright. Alamak. Aku juga yang ambil. Kau memang semua dan. Kau mengangkap semua dan. Nombor kena tahu. Oh, luar biasa. Nombor apa 13. Okey. Aku dah batuk. Ha? Atuk tak ada lagi. Panjang pakai baju je. Jang nombor. Ni berat ni baju orang putih. Tak apa abang gantung ke nombor. Okey cantik. 108. Yalah. Ikan ya. Senyum bang, abang kena senyum. Muka kena happy bang. Kalau tak happy macam mana? Akan dikubur. Oh. Belanja air nanti Siap naik ikan lagi lah. Naik ikan tu. Luar biasa. Ni. Nombor. Nombor 81 ya ni. Jaya abang tu kejap 81. Okey, thank you bang. Abang ni. Abang support lah Ijaz. Ijaz. Dia cermin mata memang kena lah handsome. Sebab kalau tak handsome, muka awak macam tu lah saya post. Itu awak sendiri. Sebab kita nak buat video. Okey. Selfie dengan mineral lah. Cik baju purple berdiri. Okey. Kita akan Ambil gambar cik kan. Cik nombor berapa cik? Terbaik lah. Nama abang ni Mat. Alah, Rahman lah. Kau nak gasak je dia. Datang pakai baju raya lah, Man. Ramai tak ingat dah siapa nombor. Tahun ni Arab tak ada. Oh, dah tukar Tahun lepas dia ada Arab. Lah, tahun lepas dia ada Arab, Sarawak Arabia. Asal Korea tapi dah pindah ke Arab. Nombor kau sini. Abang ni baju kuta. Pusing. Adik ni tarik lah. Alamak. Aduh. Adik tarik. 156. Okey, kita pusing lagi. Abang baju merah ni. Jangan bergerak. Okey, pemakahan dulu. Dan ni pusing. Nombor. Nombor. Nanti nak panggil nombor tu. Tunjuk muka. Ni nanti nak Aku ada agak. Okey, apa. Sini. Senyum peace sikit. Tangan nak rock ni abang ni rock. Duit umpan confirm lah. Tunjuk bang sini bang. Kita orang Baju hijau. ni. Baju hijau pusing sini. Kau jangan main-main. Pusing sini. Baju hijau tunjuk nombor dulu. Yang ni dulu. Pahlawan 39 ni tengok dia. Okey. Banyak. Ni abang ni. Abang. Ni bang. Mantap bang. Thank you. Okey, abang ni. Abang ni, abang nama apa? Amir. Abang Amir lah. Okey. Banyak kalau Amir ni. Banyak. Rock, tengok rock. Rock. Oh, ni lain sikit lah, Pak Jas. Lain sikit. Ni lain sikit. Dia pakai kain sarung ni. Ya, betul. Kita perlu highlightkan benda ni. Betul. Gerak. Ni Mamat ni. Ini tak payah kan? Ini tak guna benda ni. Dia jangan melekat sudah. 34 ni nama apa? Baju hijau. Ni cahaya tu. Sebab putih ni lah. Tak gambar. Putih ni sebut. Ni abang tengah duduk ni. Alah pula ada strike pula. Tak apa, ampai. Okey. Abang ni dah. Bunyi gitar. Itu bunyi apa? Itu jangan keras.
Okey, tinggi. Ni baju hitam. Spek dia pun ambil kira spek dia. Hijau, baju hijau. Baju hijau. Baju hijau lah lagi lah. Anik punya baju raya memang macam ni. Aneh. Ayo. Aneh. Alamak dia tarik pula keadaan dandan ni, Kak Tun. Oi. 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 Naya. Aneh. Aneh kau tengok, Aneh. Aneh. Mana kau tengok? Orang nak ambil pemakahan. Okey, ambil dulu pemakahan. Baju hijau. Kau tengok. Kau jangan lari. Orang belum ambil makan. Kak Tun. Buat kedua ni. Nombor apa cetot? Nombor nak tahu lah. Senyum tengok Kak Tun. Dengan taraga makan lagi. Apa semua makan. Naga pula boleh makan. Aduh. Tengah orang nak ambil makan. Naga makan lah. Sana meriahan. Pakcik ni. Sini. Ikan dandan pula ikan makan. Nak ambil makan ikan makan pula. Macam ni yang dandan ni pula ikan makan. Seri. Iphone bayar bang. Kau termasuk pula. Kacik. Jack je. Alhamdulillah. Okey, tengok belakang ni. Bang, nombor. Sambil tu pakai nombor. Nombor. Dia dah taruh dia dah masuknya tanda lah tu. Tengok adik ni nampak. Oh, luar biasa. Pusing sikit. Bakal biasa. Tinggi. Ini dia buat. Wah. Keluar dah biji pula tarik naga. Biji pula tengah tarik naga. Aduh. Cepat solar lagi. Kain buat pada kaca dekat buka pada kain. Alamak, sini pun tengah tarik. Dia tengah tarik pula. Naga ni boleh tahan ke tak? Mana kita tengok naga kita nak tengok. Sana pun nak tengok. Biji tengok. Sampai macam tu kali. Sampai macam ni bang. Sampai macam ni nak naga mak. Ini makan mak tu makan. Okey, baju pink lah. Pam. Pam ni. Seri. Tengah ambil makan pula. Aku agak tiger lah. Naga. Tangguk. Tiger pun tiger. Steady. Bagi saya tarik. Oi, tiger dia besar hawau. Tiger ni kau tengok ambil kau. Dia ada siapa ni kiri? Saya pergi. Tiger gedabak siul. Naik lah. Seri. Okey, teruskan main makan, Lan. Sampai 7.8 macam. Tak dapat dia 1.5. Dapat 1. Okey, kita teruskan. Pemakan Kak Tun. Ada ambil okey, kita depan. Pakcik Tot bagi laluan sikit, Pakcik Tot. Juri. Jangan risau, tak sampai 7.8 Okey. Ni. Gambar tu. Steady. Bosok bang Frap. Kau tengok ni buah kedua ni. Time orang nak ambil makan dia sibuk nak makan. Sibuk nak makan masa ada sibuk. Tapi tak apa boleh. Anik biasa belanja air bang. Okey, no problem. Dia diperbuat daripada duit sampur raya Okey, cantik. Tu hint lah, dia hint lah. Dia nak bagi tahu lah tolong bagi hint betul. Itu kita nak. 161 Jangan bagi je. Federated. Mana? Baju biru. Terbaik. Kumpau, alamak. Kumpau bakar darah. Kumpau. Abang, Lan ambil gambar bang ni. Yang duduk ni pun ambil sekali, yang duduk ni, yang badan besar ni. Yang badan besar sekali. Ni susah nak cakap lah. Aku dah cakap bahasa baju Melayu. Lan, ni unik sikit Lan. Telinga dia ada manggar Ni namanya bunga manggar. Bunga manggar Bukan biasa-biasa Aku pakai baju. Nampak tak? Itu mak dia. Itu bapak mak dia. ayah kat belakang Terbaik. Kau nampak tu gaya dia. Terbaik. Mak nasib baik lah Ni. Diamlah. Ayah Orang nak ambil gambar ni. Kejap je. Kejap je. Kejap je pun.
Okey, mainan. Jangan ada sebab nak tahu dalam TikTok asal kan. Dia lah. Kau lah. Encik, otai. Nombor. So, persaingan sengit lah. Ni baju dia baju lain ni. Ni baju ni. Baju Melayu, kategori baju Melayu. Cuma kain lain Azmi. Okey, ni abang baju merun ni. Okey, tengok sama. Nombor keluarkan. Baju merun. Cantik. Kameraman, ambil gambar. Kameraman Kejap. Kameraman. Ni gaya muka macam ini dia. Ini. Ni sedondon dia panggil. Nampak ni dia ada keris, ada ni semua Abang baju hitam, pusing bang. Nombor? Abang. 21. Okey. Masuk kot tinggi, okey. Kena. Okey. Nampak. Ni tak boleh kata apalah. Susah sikit. Ini Panglima Gulung Jerai Ni Panglima Gulung Jerai. Nombor tiket 51. Nama? Abang. Nombor dia. Abang ni? Oh, tadi pada sana Oh. Abang baju biru. Nampak ni. Ni dia ninja, dia konsep ninja. Alamak, strike pula. Ada strike pula kat sini. Aksi yang mendebarkan dalam perang. Strike pula. Ambil gambar ni. Dah ni. Luar biasa. Tengah nak buat pemakahan ada pula strike. Ada sesi pemakahan. Pemakahan lah, sesi pemakahan. Wak sentil. Wak sentil pusing sikit Wak sentil. Nombor berapa tadi? Pasal nak panggil nombor je lagi. 174 steady. 174 abang tak naik lagi lah. Kira juga. Dia janji baju Melayu. Kuta. Boleh. Kuta. Kutik bangun. Nak ambil gambar kutik, pusing belakang kutik. Nak ambil gambar lah kutik. Kutik ni lebih lah. Alamak, dandan ni pula strike. Oi, jagindas. Maksudnya lah dia nak makan. Tadi tak nak makan. Okey, cantik ngam-ngam lah. Belakang, jaga belakang. Ambil twin tower lan. 167. Okey, mantap bang. Biasa. Ni ambil gambar dua. Ambil gambar dua. Artis Okey, mana Usop, mana aku. Mana Usop. Muka sama. 92 91 terbaik lah. Yang mana abang, mana adik? Dia dua-dua, dia keluar serentak. Ni abang ni. Ni nama dia baju biru pusing. Okey, bagi nombor. Nak ambil gambar ni pusing. Cantik. Dia keluarkan keris dia wajah. Dia memang cari dah lama dah. Dah lama. Okey, cantik. Okey. Alright, cantik Nampak? Kejap Abang kau relax kau sini. Relax. Biru cair ni. Lan, ini penting. Abang baju biru cair ni. Soleh ni macam biskut lah. Tiba-tiba dia dekat sini. Sini. Lan, ambil gambar dia Lan. Ambil. Sini bang. Nombor okey 178. Bagi nama. Cik, nombor 90 Songkok ada, ni ada. Cantiklah. Ni abang baju hitam. Baju hitam ni pun ada. Baju berapa? 134 Keladi terbaik lah. Mana? Wak sentik. Oh, luar biasa. Berkasut Yankee Dia memang gaya dia macam tu. Ni. Bang, nanti jangan bergerak bang. Sabar, jangan bergerak. Juri nak ambil permakahan Okey. Sabar, atuk nanti. Boleh bang, pusing kad je. 19. Okey, atuk nyam-nyam. Nombor tak pasti tu, tak apa tu. Biar saya tengokkan tu. Atuk main nombor 200. 200 tu. Terbaik tu. 200. Ni. Boleh. Abang Salim boleh, Abang Salim. Satu lagu. Ini bukan yang dia. Yang penari latar dia. Sana dah ke kat tu? Sana. Abang baju purple. Dah ambil makan belum? Dah Okey, cantik. Yang kuning ni. Okey. Dah. Abang ujung tu? Yang duduk tu? Debat. Nyacap bakar darah. Ni. Tak ada nak makan. Tak ada, saya tak ada. Saya ketua juri. Ketua juri. Ketua juri tak apa. Ketua juri kat tu ni ketua juri.
Ketua juri. Ni bos Eri pun ketua juri ya. Tunggu saja sebentar. Okey, kepada hadirin semua yang hadir hari ini, okey, dijemput dah boleh makan. Sila datang ke depan untuk menikmati juara Hari Raya. Sambil kita memancing, sambil kita makan. Sila jemput semua yang bawa anak-anak family tu. Sila. Sila. Ni ambil beratur sini. Okay. Beratur sini. Okey, beratur sini, beratur sini, nasi sini, pinggan. Okey, ambil lauk. Boleh pusing buat U-turn. Okey, beratur sini. Beratur sini. Cantik. Beratur kat sini. Okey bang, beratur belakang sana Okey, kita beratur belakang sana. Macam-macam ada rendang, ada ayam masak merah, ada masak lodeh. Okey, dijemput semua hadirin untuk santap. Dahsyat bahasa. Rasmi. Bahasa istana. Kita tengok abang ni. Abang jemput makan bang. Jemput makan. Jemput. Okey, doktor ada. Okey, apa unsur ada. Duduk sini Jangan berganjak Saya teman. Baik. Okey, dijemput. Okey, tak apa. Saya kemudian tak apa. Tengok tak. Okey, dah dapat baris. Okey, jangan gebuk-gebuk. Makanan semua cukup. Boleh beratur. Jemput semua yang pemancing hari ini rumah terbuka. Kita jemput makan semua. Berakhir dah guys, sesi happy hour. Dah 4 jam pun dah berakhir. Buat jam lupa nak rakam. Jangan buka batu lagi bang. Nombor 1, 2, 3. Lupa nak kita rakam. Kita review daripada Wajah Sportcraft. Kita nak tengok. Tadi waktu sampai dengan dia, lupa tak ada orang nak rakam. Tapi apa pun, inilah happening dia. Manusia yang hadir hari ni. Hadir lagi ke Jiko? Jom. Nak ambil gambar ikan tak ada. Sabar guys, diorang balik bawa ikan. Ni lah balik. Ni bawa balik ikan. Yang menang tadi menang lah. Dapat rin lentaka. Cabutan bertuah. Dapat lagi rod lentaka. Rin daiwa. Hanya ramai tak balik lagi. Sesak. Atuk masih lagi mencari naga di depan ni. Stay di tu. Ni yang shift pertama habis guys. Yang shift pertama. Cantik boleh? Balik dah. Terbaik counter jam. Ni salah seorang pemenang dia. Tadi Madi nombor berapa kau? Nombor 2 kan, RM400. Nombor 2 400, kita tunggu nombor 1 tadi. Nombor 1 siapa tadi? Lama dah bunyi guru. Orang menggeledak ikan dah guys. Cikgu Saipul kot. Mana dia? Ramai yang overtime. Tu dia nombor 1. Tu nombor 1. Nombor 1. Ramai yang overtime lagi guys. Nak ambil gambar ikan tak ada nak. Tutup dia bawa ikan tu. Basah. Lagi. Mana lagi nak balik? Wajar nak rakam susah. Betul tau. Ada strike lah. Ada strike lagi. Luar biasa. Luar biasa Pak Abu. Oi. Tulis sendiri. Pak, macam mana ni? Raskol.
Okey guys, sekarang yang berada kat sebelah wajah adalah pemenang tempat yang ketiga, event raya. Okey, kita nak temu ramah dia sekejap. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, tuan daripada mana? Bukit Beruntung. Bukit Beruntung Okey, tuan sangka tak menang nombor 3? Tak sangka. Tak sangka Tapi dengar kata alhamdulillah dapat duit raya lah. Tapi dengar kata tuan memang tiap-tiap tahun akan masuk event delik, betul ke? Masuk. Macam-macam masuk. Dah berapa tahun masuk? 3 tahun. 3 tahun dalam 3 tahun tu masuk top 5 ke tak? 3 masuk. Okey, tempat yang keberapa? Hari ni tempat ketiga? 3. Sebelum tu tahun tempat pertama. Tempat pertama? Oi, dahsyat. Lepas tu? Sebelum tu pun tempat pertama kak. Tempat pertama. 2 kali guys tempat pertama. Kau tengok cara pakaian ni, nampak tak? Nampak tak? Ini event ni bang macam mana bang? Pandangan abang. Delik punya event ni. Oi, sangat bagus. Elok kalau kita buat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun Buat. Tiap-tiap tahun Okey, selain daripada event raya, kita ada event pekerja. Nak masuk? Dah standby lah. Dah standby standby. Saya standby guys. Event pekerja 1 Mei jangan lupa. Okey, tahniah. Terima kasih banyak. Okey, nampak? Alright. Terima kasih. Okey. Majulah delik. Alright. Amari Kadul masuk. Kenalkan nama. Okey, sekarang ni kita dengan tempat yang kedua. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, tuan apa nama? Nama Ahmadi Khairul dari Kapah. Dari Kapah. Okey. Sebelum ni pernah tak masuk event delik, event raya dia? Pernah tiap-tiap tahun. Pencapaian terbaik? Ini yang baru sekali ni. Baru kali ni. Baru kali ni. Tempat kedua Tempat kedua. Oh, dahsyat. Tahun depan nak cuba lagi tak? Memang cuba tiap-tiap tahun. Oh, tiap-tiap tahun cuba. Cuma tahun ni luck lah. Luck. 2025 ni Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa nak bagi tahu kat diorang kat luar sana? Tak ada apa. Nak bagi tahu dia orang join lah, jom lah, join. Kau boleh tiap-tiap tahun datang ni lah. Mancing dekat kolam delik Sipak. Rasa-rasa berbaloi tak? Baloi? Berbaloi Dapat masuk YouTube semua nanti family tengok kan. Okey. Abang ni gugup sikit tapi tak apa. Kat tahun ni dia gugup, tahun depan insya-Allah tak. Okey, tahniah abang. Terima kasih banyak. Okey, sama. Alright. Okey, sekarang ni kita terus saja kepada pemenang tempat yang pertama guys. Tempat yang pertama. Okey, ini dia. Ini dia. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Okey, perkenalkan diri. Nama saya Saiful Zairin Marazi. Bekerja sebagai? Bekerja seorang guru di Tanjung Karang. Tinggal di Jeram, Kuala Selangor lah. Itu dia. Okey, cikgu sebelum ni pernah tak masuk event delik? Event raya ni? Alhamdulillah saya biasa dah ikut selama 3 tahun lah. Dah 3 tahun Tahun, lah. Pencapaian terbaik cikgu? Rasanya nombor 3 lah. Nombor 3 ada, nombor 4 pun ada. Oh, terkira tahun ni? Tahun ni alhamdulillah ya. Berjaya dah. Mana dia? Sangkalah. Guys, tiap-tiap tahun dia masuk guys, kan? Okey, jadi cikgu ada apa nak bagi tahu kat diorang luar sana? Okey, harap ya semua rakan-rakan mancing di luar sana joinlah di mancing di Kampung Delik Fishing Park ni sebab dia berbagai aktiviti disediakan, terutama aktiviti raya, hari kebangsaan dan hari pekerja. Saya langsung dapat merayakan ruah kita semualah. Itu yang penting sebagai seorang pemancing ya. Terima kasih semua. Okey, cikgu. Tahniah cikgu. Sama-sama. Okay, ada nak belanja minum kopi ke apa tu? Boleh. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih sekali lagi salam. Bye. Assalamualaikum. Okey guys, itu saja guys. Kan? Jadi korang dah tahu tempat pemenang dia. Kan? Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 kan. Memang ramai hari ni alhamdulillah semua berpakaian baju raya. Cuma kita nak cari yang top 5 lah. Yang berpakaian baju raya walaupun tak masuk top 5 tetapi dia tetap juga dapat duit raya. Okey, apa pun korang ada video memancing daripada kolam Delik Fishing Park. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Martin. Zas. Nama channel kerja Ziko TV, bukan
saja tapi ada visi. Kawan bahkan ku naik musim. Dalam tidur mimpi ku berdesing. Mari mancing kaki pancing. Jangan kaki kecil. Kau bahkan siapkan satu. Tunggu kau naik ke lampu. Masuk ke lampu koyak bangau tuh selalu. Jangan main dalam kolom. Habis kembung dah ku potong. Tak makan juga melongot melopong. Pantang racun pasti jadi. Jessica TV. Dari minggu masuk kolam bangsawan sama Trump presiden gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Lara kembung sarin udang dah ku beli. Harga mahal nak mati. Lebih satu mobil mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silang untuk anda semua. You are the champion. Nama channelku Jessica TV. Bukan saja tapi ada visi. Kawan bahkan ku naik musim. Dalam tidur mimpi ku berdesing. Mari mancing kaki pancing. Jangan kaki kecil. Kau bahkan siapkan satu. Tunggu kau naik ke lampu. Masuk ke lampu koyak bangau tuh selalu. Jangan main dalam kolom. Habis kembung dah ku potong. Tak makan juga melongot melopong. Pantang racun pasti jadi. Jessica TV. Dari minggu masuk kolam bangsawan sama Trump presiden gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Lara kembung sarin udang dah ku beli. Harga mahal nak mati. Lebih satu mobil mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silang untuk anda semua. You are the champion.